Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan macam mana nak masukkan staf baru dan nak buang staf lama. Okey, pergi kat menu. Tengok kat situ ada register. Pergi register, tekan OK. Tekan OK lagi sekali. Dan pergi cari nama dia. Nama siapa yang kita nak buang tu, kita pergi kat nama dia. Tekan OK. Tekan arrow ke atas sekali. Sekali je. Tengok dia nombor 7 tu ada delete. Tekan OK. Dan tekan OK lagi sekali. Dan siap. Dah hilang dah nama dia. Kita masukkan staf baru pula. Pergi ke new register. Tekan OK. Untuk ID ni tak payah usik. Yang nombor 4 tu dia, yang ID tu dia auto tu. Dia akan ikut. Kita pergi dekat name je. Name ni susah sikit nak type. Okey. Kita arrow atas ke bawah tu, atas dengan bawah tu dia boleh tukar huruf besar, huruf kecil lah. Simbol tak boleh ni. Simbol tak boleh masuk. Dia kena huruf besar, huruf kecil je. Dan kita ambil contoh Muhammad M. Tekan nombor 1. Tekan lagi sekali. O. Nombor 3. Macam tu lah contohnya. Dan bila saya tekan OK, kita pergi dekat dia punya department. Kalau guru besar kita letak guru besar. Kalau guru biasa letak guru je lah. Letak kat finger. Kita set finger macam video yang mula-mula tu, untuk letak 3 kali jari kan, first time. Dah siap. Tekan escape untuk back. Dah ada nama dah, MO kan. Back. Terima kasih. Assalamualaikum.